6 dah. Allah tetapkan kita pada hari yang mulia ni, awal-awal Zulhijjah ni, hari yang mulia, hari Jumaat. Bahkan disebutkan 10 hari Zulhijjah sebagai hari yang paling afdal, kata Nabi SAW. Hari yang paling dicintai Allah. Allah mencintai ibadah di dalam harinya. 10 hari Zulhijjah ini lebih tidak ada hari yang selain itu dicintai Allah. Jadi sahabat bertanya Nabi SAW, walaupun jihad ya Rasulullah? Dan kata Nabi SAW, walal jihad, walaupun jihad, kecuali orang yang keluar berjihad dengan harta dan dirinya, dan kemudian hartanya habis dan dirinya mati, yakni mati syahid. Jadi 10 hari inilah kita ambil kesempatan, kita berpuasa 1 hingga 8 Zulhijjah. Hari ke-9 puasa Arafah, yang mana di dalam hari-hari ini ada ibadah-ibadah yang tak ada dalam bulan-bulan yang lain, seperti ibadah korban, ibadah wukuf di Arafah, ibadah puasa, ibadah dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana para ulama bersepakat mengatakan 10 hari ini sebagai pesta beribadah, yang mana kemuncaknya nanti di hari Arafah. Jadi kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, bersyukur Allah SWT letakkan kita malam barakah, hari yang barakah, waktu yang barakah, waktu awabin, waktu kembali kepada Allah. Ada 2 waktu sekitar pagi, sekitar waktu duha sehingga tengah hari, dan juga selepas maghrib dan isyak, waktu kembali, waktu awabin. Allah tetapkan juga kita berada di rumahnya. Jangan lupa niat i'tikaf di masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, salawat dan salam pada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, saya hormati jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai, imam-imam, bilal-bilal syiah masjid, datuk datin, asatizah yang dihormati, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini dapat kita sambung kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala anhu, yang mana kita dah pun sampai kepada bab solat Jumaat. Kalau ingat lagi pertemuan kita bulan lepas, sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Maka kita pun dah ketahui daripada dahulu lagi hadis yang masyhur, 3 kali tinggal Jumaat maka berlaku kafir padanya dengan sengaja. Maka hukum meninggalkan solat Jumaat ini, kata Imam Habib Abdullah, orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur, melainkan ia dicap seorang munafik, penyeleweng dari jalan benar dan hak. Munafik yang berpura-pura beriman tetapi pada hakikatnya tidak. Wa'iyazbillah min zalik. Hatinya terlindung dari cahaya kebesaran Allah sehingga ia tidak mengenal lagi hak-hak ketuhanan Allah, yang mana seseorang hamba tidak akan mencapai kemuliaan, kebahagiaan dan keberuntungan di dunia atau di akhirat, melainkan setelah mendirikannya, melazimkan diri dengan mengerjakannya serta memeliharanya dengan baik. Maka tuan-tuan perempuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita ni Allah takdirkan orang yang pergi masjid waktu maghrib, isyak, subuh, zuhur dan asar, yang lelakinya mematuhi fardu ain ke atas setiap lelaki untuk menghadiri solat Jumaat. Jangan kita normalisasi perbuatan tidak solat Jumaat. Ada yang di pejabat, orang lelaki 10 orang Islam, yang sembahyang Jumaat 6 orang, lagi 4 orang ni tidur. Yang lagi 6 orang ni kalau tidak menegah, tak ada teguran, tak ada nasihat, maka jika diturunkan azab, jika ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka termasuk di kalangannya. Wa'iyazbillah min zalik. Jadi jangan normalisasi perkara sebegini. Anak-anak marahkan, ajarkan, didikkan dari kecil. Solat Jumaat wajib pergi, supaya dia biasa dengan keadaan sebegitu. Maka tidak ada pertikaian menepati fardu ain yang ditetapkan bagi setiap lelaki mumayyiz.
Maka keutamaan hari Jumaat ini juga kita lihat. Hari ini kebetulan alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu setiap hari Jumaat pun. Bab seterusnya Imam Habib Abdullah highlightkan kepada kita keutamaan hari Jumaat. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Erti hadisnya, ketahuilah, moga-moga Allah membahagiakan anda bahwasanya hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam, kata Rasulullah. Ia mempunyai keutamaan yang istimewa di sisi Allah, wa azamuha indallah. Ada keutamaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini menyebut lebih utama daripada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Padanya lah Allah telah menciptakan Nabi Adam. Padanya juga hari kiamat akan jatuh, dan Allah akan mengizinkan ahli syurga untuk mengunjungi syurga. Para malaikat menamakan hari Jumaat itu sebagai hari penambahan, disebabkan banyaknya pintu-pintu rahmat yang dibuka pada hari itu. Pada hari itu juga Allah akan melimpahkan kurnia-Nya dan menabur kebaikannya. Ini antara keutamaan yang diterjemahkan daripada hadis yang saya dapati dari riwayat Ibnu Majah. Tetapi hadisnya hadis dhaif, tak ada masalah untuk kita berpegang padanya demi mengutamakan hari Jumaat. Dengan beriman kepada hadis ini, maka kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hari. Ada juga hadis riwayat Bukhari, fi yaumil jum'ah sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu khairan illa a'tahu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, pada setiap hari Jumaat ada satu sa'ah. Sa'ah ni kalau hari ni bahasa Arab, sa'atun wahid tu satu jam kan, ataupun satu saat pun dipanggil sa'ah. Itu yang bahasa Melayu kita panggil saat, diambil serapan daripada bahasa Arab. Tadi Nabi sebut pada hari Jumaat ada satu saat, mungkin satu ketika, satu detik, satu jam, wallahu a'lam bissawab. La yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Seseorang Islam itu dia dalam keadaan berdoa dan dia lepas solat. Jika dia ditepati dalam keadaan dia solat dan meminta pada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Ini berarti hadis ini membawa maksud hari Jumaat ni ada satu waktu yang doa pasti akan dikabulkan. Maka ulama pun berpecah khilaf pendapat tentang apakah waktu yang disebutkan hari Jumaat. Saya bawakan beberapa pendapat. Pertama, ada yang mengatakan waktu mustajab doa itu adalah baina khatib, ketika mana khatib menaiki mimbar sehinggalah selesai solat Jumaat. Waktu itu berdoa. Ada yang kedua, pendapat kuda mengatakan selepas asar sehingga terbenam matahari. Ini berdasarkan hadis-hadis yang lain yang kata Nabi SAW, waktu mustajab doa adalah selepas asar, mendekati maghrib, penghujung hari dan penghujung malam. Penghujung malam ni sebelum subuh kan? Penghujung hari adalah selepas asar sebelum maghrib. Waktu ni ramai orang leka kan? Penghujung malam orang tidur, penghujung hari orang baru balik kerja, sibuk beriadah, ada yang masak, ada yang menjaga keluarga. Tetapi jika kita mencari Allah, insya-Allah, ini kata beberapa ulama juga berdasarkan hadis ni, selepas asar hingga terbenam matahari hari Jumaat juga merupakan waktu mustajab doa. Pendapat ketiga, ketika solat didirikan sehingga selesai solat, waktu mustajab doa. Pendapat keempat mengatakan daripada waktu imam keluar sehingga selesai solat, lebih kurang macam pendapat pertama. Jadi yang mana pun tak apa, tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT, kejarlah keberkatan hari Jumaat ini. Bahkan di awal 10 hari Zulhijjah ini, bahkan dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh barakah ini, kita mengejar keberkatan, mengejar doa yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian Imam Habib highlightkan kepada kita perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Antaranya adalah membaca Al-Kahf. Saya yakin semua masjid dan surau ada yang dah mula membaca Al-Kahfi kan? Ada yang bergile-gile Yasin minggu ni, minggu depan Kahfi, minggu ni Yasin, minggu depan Kahfi.
Dulu-dulu nampak macam tak boleh buat, takut-takut kafi tu habis lambat pukul 11 baru nak sembahyang isyak. Tapi alhamdulillah para imam kita bacaan hadar, bacaan laju sikit, jangan tartil. Para imam jangan tartil pula kalau baca kafi malam Jumaat, habis pukul 10.30 kan. Baca hadar laju, jadi jemaah pun dibiasakan. Ini tujuannya adalah mengambil keberkatan Rasulullah, hadis Nabi SAW, menepati sunnah yang diunjurkan. Yasin pula setiap malam diunjurkan baca. Jadi kita mesti mendidik masyarakat dulu-dulu Khamis malam Jumaat baca Yasin supaya orang hafal sekurang-kurangnya. Tak ada hafal apa-apa daripada Quran, hafal juga surah Yasin. Jangan salah fahamkan ibadah yang telah disusunkan ulama, maka boleh kita sama-sama amal. Kafi ni sunatnya bermula malam semalam selepas maghrib waktu hari Khamis sehinggalah azan solat Jumaat. Diunjurkan waktu lain dia jatuh sunat, hadis umum sunat membaca Al-Quran. Jadi jangan tak baca pula waktu lain. Kalau dah terlepas pun baca saja. Selepas solat Jumaat nak baca boleh, tak ada masalah. Kedua, memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang dan malam Jumaat. Peliharalah sunat ini baik-baik. Dan pada hari Jumaat menyegerakan pergi masjid. Ini kita pun ketahuilah, menyegerakan pergi ke masjid. Yang itu kita lihat bagaimana sekolah-sekolah, pejabat-pejabat memberikan kerjasama yang efisien dengan hari Jumaat keluar awal. Itu tujuan dia tu, menyegerakan orang-orang Islam lelaki ni ke masjid. Bukan suruh dia makan nasi dekat mamak sampai konyang, tak pergi sembahyang Jumaat. Ma'iyazbillah. Itu yang terjadi juga tu. Dah tak malu pula duduk dekat mamak waktu orang tengah berkhutbah. Ini yang tak nak. Ini bukan budaya yang diajarkan oleh Islam. Seterusnya, bukanlah dari perkara sunat dilewatkan sembahyang Jumaat. Tiba-tiba pula buat pengumuman waktu subuh tu, hari ni kita sembahyang Jumaat pukul 3. Boleh, tetapi bukan sunat. Maksud tidak digalakkan. Ada ulama meletakkan kalau ghairu mubah ni, maksudnya kalau ditulis dalam kitab tidak sunat, maksudnya makruh. Berpakat pula ramai-ramai nak sembahyang Jumaat waktu lain. Boleh sekiranya kita dalam keadaan musafir ataupun masjid tu kecil. Satu jemaah waktu zuhur, lepas dah habis tu naik lagi satu jemaah, khutbah balik, semayang balik, habis ada lagi rombongan ketiga, khutbah lagi, semayang lagi, boleh, tu tak ada masalah. Itu kita kena tahulah. Di waktu imam berkhutbah hendaklah memasang telinga baik-baik. Ini kita lihat pada awal khutbah, imam-imam akan pesan, main telefon pun jangan dengar. Ini sebab mengharapkan kesempurnaan pahala solat Jumaat. Hukuman ke atas orang yang meninggalkan Jumaat. Di antara bid'ah yang dikeji ialah melengahkan diri untuk menunaikan sembahyang Jumaat yang biasanya dilakukan oleh setengah-setengah peniaga dan pekerja. Padahal sembahyang itu wajib atas mereka. Ini tak payah kita petik lah kan. Minta maaf bercakap, ada yang meniaga tu sampai waktu khutbah masih lagi meniaga. Jadi bila dah sampai tahap ni, wajib kepada pemerintah. Kan? Kalau lah tak ada inisiatif daripada orang atasan-atasan, kita ni yang ada autoriti masjid surau ni, wakilkanlah seorang. Kita ada guard, kita ada pegawai-pegawai yang lain yang boleh kita gilirkan. Minggu ni tolong jaga peniaga ni, sampai time azan suruh berhenti meniaga. Itu cara dia mendapat keberkatan dan mendapat kesempurnaan pahala sembahyang. Maka wajib menjadi atas pemerintah untuk memaksa orang-orang itu supaya hadir sembahyang Jumaat dan menghukum mereka yang masih meninggalkannya setelah diberitahui dan diingatkan. Ini satu pesanan yang nasihat yang ditinggalkan Imam Habib bagi mereka yang meninggalkan Jumaat atau melengah-lengahkan. Ada yang duduk bertenggek dekat luar, berborak-borak, sampailah dekat qomat baru masuk. Manakah habis sia-sialah pahala Jumaat. Yazbillah min zalik. Kemudian dalam bab seterusnya, masih lagi dalam babus solah, bab solat, Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyarankan dalam babnya memelihara rawatib dan sunnah. Sesuailah dengan bulan Zulhijjah ni kan, para ulama memeriahkan bulan ini dengan banyaknya beribadah, macam 10 malam Ramadan.
Ulama berpendapat 10 malam Ramadan adalah malam yang paling mulia, tetapi 10 hari yang paling mulia adalah 10 Zulhijjah. Jadi sama-samalah kita kejar rawatib dan sunat. Ianya adalah sunat-sunat yang dianjurkan oleh Nabi SAW sebelum dan sesudah fardu. Sebab ianya dianjurkan ialah kerana rawatib dan sunat itu dapat menggantikan fardu yang tidak sempurna. Kau nak faham kan? Maksudnya dalam Fatihah kita bacaan tak betul. Jadi mana nak tampal kekoyakan tu? Solat sunat rawatib. Contohnya dalam rukuk kita dah berumur ni Allah uji dengan sakit lutut, maka rukuk pun dah bengkok dah kan. Selagi badan menghadap kiblat sah, tak ada masalah. Nak naik cara macam mana tuan-tuan nak naik tu tak ada masalah. Yang penting badan jangan berpaling dari kiblat. Tetapi bila kita tahu ada ketidaksempurnaan tu, macam mana nak tampal solat sunat rawatib. Inilah dia yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Tegas Nabi SAW, jika terdapat dalam satu sembahyang fardu atau sesuatu kekurangan atau kekhilafan disebabkan kurang khusyuk atau tidak hadirnya hati ataupun sebagainya, maka sembahyang sunatlah yang akan menampal kekurangan itu. Jadi itu kita kena fahamlah, tak khusyuk pun. Khusyuk bukan syarat sah solat, tetapi adalah sangat-sangat dituntut dalam solat untuk menghadirkan hati dan khusyuk. Tetapi kalau ada berlaku tak khusyuk, tengok kain pelekat orang depan pun dah terbayang dam dekat rumah kan, dan sebagainya. Jadi inilah dia solat sunat rawatib. Ada beberapa pendapat tentang rawatib. Ada rawatib yang saya dapat bawakan hari ini, rawatib muakkad dan rawatib ghairu muakkad. Ada yang sunat muakkad yang sangat-sangat ditekan, dan rawatib yang tidak ditekan tetapi masih lagi jatuh sunat. Itulah dia yang muakkad yang kita tahulah, yang kita buat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Jadi ini yang muakkad. Dan 12 lagi rawatib ghairu muakkad tetapi masih lagi diamalkan. 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi ini antara sunat-sunat rawatib yang dianjurkan untuk kita memperbanyakkannya. Bagi yang belum bermula, inilah waktu terbaiknya awal-awal Zulhijjah ni kita memulakan satu ibadah ataupun satu hizib kan, buat zikir. Hari Isnin aku nak habiskan la ilaha illallah 100, Selasa astaghfirullah. Buat hizib. Para ulama terdahulu ada hizib sendiri. Ada ulama yang Sayyidina Umar contohnya, hizibnya Al-Quran 7 hari khatam. Maksudnya hari Isnin baca apa, Selasa baca sampai hari ke-7 khatam. Itu hizib kita yang kita boleh atur, di mana seeloknya mulalah pada bulan-bulan mulia ni. Kita mengharapkan keberkatan tu, kita dapat istiqamah sampai ke bulan-bulan yang lain. Kemudian sembahyang sunat yang seterusnya, sembahyang witir pun sangat ma'ruf, alhamdulillah, masyhur dan ma'ruf di kalangan masyarakat kita. Sembahyang sunat witir, yang maksud witir ni adalah ganjil kan. Sembahyang sunat witir adalah satu sunat yang sangat dituntut dan dipinta melazimkan diri mengerjakannya. Nabi SAW bersabda, innallaha witru yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil kan. Ganjil ni dari witir Allah itu adalah 1, bukan 3, 5, 7 tu kan. Witir 1 ni sebab ganjil ni bermula dengan 1 kan. Itu innallaha witrun yuhibbul witra, dan menyukai witir. Fa'autiru, maka lazimkanlah dengan solat witir. Ya ahlal Quran, wahai ahli-ahli Al-Quran. Ada juga hadis yang Nabi SAW pesan, yang ini Abu Hurairah bawakan kepada kita, ausani khalili kan, kata Abu Hurairah, aku telah dipesan oleh kekasihku bithalathin, dengan 3 perkara. La ad'uhunna hatta amut. Kata Abu Hurairah, aku tak tinggalkan sampai aku mati. Apa 3 perkara tu? Saumu salasati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari daripada setiap bulan. Nabi pesan pada Abu Hurairah jangan tinggal. Itu hari apa tu? Hari putih kan, 13, 14, 15 setiap bulan
bulan bulan Hijri lah, jangan bulan Masihi kan. Tapi bulan ni tak boleh lah. Bulan ni hari tasyrik 11, 12, 13 kan. Jadi 13 tu masih lagi tak boleh lah. Jadi pertama itu yang dipesan Abu Hurairah kata Nabi pesan pada dia, pertama itu puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian solatul duha, sembahyang duha, wa solat wal naumi alal witir, dan mesti aku kena sembahyang witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Bukhari yang saya bawakan ni. Jadi 3 perkara yang Abu Hurairah dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam jangan tinggalkan, dan Abu Hurairah pun tak tinggalkan sampai dia mati. Jadi ini pun bila Abu Hurairah sampaikan pada kita, itu maksudnya kita pun cubalah sebaik mungkin untuk melaksanakan sembahyang itu. Banyaknya sembahyang witir itu ialah 11 rakaat dan sekurang-kurangnya 1 rakaat, yang mana tiada wajar kita melalaikannya, dan tiada bersalah jika dilakukan dengan 3 rakaat. Orang yang menjadikan witirnya 3 rakaat, sunat ia membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ni yang kita buat dalam bulan puasa tu semua ada sunatnya tu. Rakaat kedua dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga dibaca 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Jika ia sembahyang lebih dari 3, maksudnya 3 rakaat, maka bolehlah ia membaca dari rakaat-rakaat selain yang 3 tadi apa-apa surah atau ayat dari Al-Quran. Jika panjang lebih afdal. Dan pada rakaat 3 rakaat terakhir bacakanlah surah-surah yang telah disebutkan di atas tadi. Jadi ini merupakan sembahyang witir yang boleh kita lakukan selepas ba'diyah isyak pun boleh, ataupun macam mana Abu Hurairah dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wan naumi 'alal witir, tidurku sebelumnya ada witir. Sebelum tidurlah. Satu, pertama sembahyang sebelum tidur kita sujud. Kan kita bangun-bangun sujud subuh kan. Tapi sebelum tidur ni kadang-kadang kita tak sujud. Sebelum tidur ni kadang-kadang kita sujud dekat handphone kan. Handphone tu sujud kat gitu. Kan ada abang-abang lupa jatuh baru. Wish tak boleh ni kena tidur. Barulah ramai tak jadi macam tu. Ada yang tidur kena tengok TV baru dia boleh lelap dan sebagainya. Jarang yang berlaku sujud sebelum tidur kan. Maka ini sujud sebelum tidur. Dan yang kedua, amalan Bilal bin Rabah yang Nabi SAW tak suruh. Saja sebut kan. Sebab ramai orang cakap yang Nabi tak suruh tak boleh buat, Nabi tak suruh tak boleh buat. Bilal bin Rabah antara yang mengamalkan sentiasa berwuduk kan, tak putus wuduk dah. Wuduk dia putus terus ambil baru, tidur ke bangun ke dalam keadaan berwuduk sentiasa. Apa jadi pada Bilal? Nabi dengar terompah Bilal bin Rabah dalam syurga sebelum Bilal masuk lagi. Nampak? Janganlah kita pandai-pandai lah. Nabi tak suruh tak boleh buat. Carilah amalan ulama, amalan sahabat, amalan tabi'in. Maka itulah yang kita boleh landaskan juga. Itulah waris Nabi. Jadi itu tentang witir. Kemudian Imam Habib Abdullah highlightkan pada kita sembahyang duha. Pun sama dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Abu Hurairah dah sebutkan pada kita yang Nabi pesan untuk sembahyang duha. Duha ni 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat pun boleh, dan ada juga pendapat yang mengatakan 12 rakaat pun boleh. Dan kelebihannya sangat besar. Waktu yang afdal untuk sembahyang duha adalah 1/4 daripada siang. Kod siang kita lepas subuh tu bermula pukul 6 kan, sampai 6 malam lah, 7 12 jam tu. Letaklah 7 malam, 7 pagi 7 malam kan. 12 jam tu 1/4, bagilah 3 jam daripada 7 tambah 3 pukul 10. Itulah dia waktu yang afdal kan, 9 sampai 10. Dari waktu lain boleh, yang afdal adalah 1/4 siang ya. Nabi SAW telah bersabda, ini tentang kelebihan solat duha. Saya bacakan hadisnya. Yusbihu ala kulli salami min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uha min ad-duha. Setiap anggota kamu pada setiap hari dapat berbuat sedekah. Kan hadis ini banyak sebut sedekah, sedekah.
Kerana pada setiap tasbih itu ada sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Tasbih tadi apa? Subhanallah. Setiap tahlil juga ada sedekah. La ilaha illallah. Setiap takbir ada sedekah. Allahu akbar. Dan menyuruh berbuat baik, amar bil ma'ruf adalah sedekah. Wa nahya 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan memadailah mengganti semua perkara itu dengan 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Itu pun maksud itu sembahyang duha ni lagi besar daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Bahkan bila kita buat duha, pahalanya menyamai sedekah-sedekah yang dibuat dalam tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf wa nahi munkar kita. Jadi di sinilah kelebihan salat duha yang digambarkan melalui hadis Nabi SAW. Ada juga sabdanya yang lain, man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu zunubuh walau kanat misla zabdil bahr. Siapa yang menjaga waktu duhanya, seolah-olah dia menjaga waktu fardu kan. Sekejap saya nak duha, sambunglah meeting. Kan. Kita hari ni kalau meeting sampai ke Zuhur, langgar Zuhur, sampai ke Asar, sampai langgar Asar kan. Ini tak, waktu duha dia berhenti. Jaga waktu duha, ghufirat lahu zunubuh, terampun semua dosa-dosanya, walau kanat misla zabdil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Sembahyang di waktu ini dinamakan juga dengan sembahyang awabin. Ini saya ceritakanlah awabin di awal-awal pertemuan tadi. Waktu kembali, maksud awabin ni kembali kepada Allah. Jadi waktu duha ni juga dinamakan waktu kembali kepada Allah, yang mana kebanyakan manusia lalai pada waktu tu mencari dunia. Bukan lalai kan, tetapi di tengah buat benda lain. Tapi Allah utamakan, Allah sebut sebagai waktu awabin. Orang-orang ikhlas, yang betul-betul ikhlas je yang boleh korbankan waktu itu untuk kembali pada Allah. Dan waktu awabin yang kedua adalah maghrib, antara maghrib dan isyak. Waktu ni lah termasuk waktu manusia yang lalai. Jadi ini sampai ke habis lah. Kemudian Imam Habibullah highlightkan lagi pada kita sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni bila kita akan buat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bulan Ramadan sahaja kan. Nampak tu. Tapi ada juga yang tak buat, sayang kan. Kita lihat. Sembahyang tasbih adalah antara sembahyang sunat yang amat digalakkan oleh agama. Bilangan rakaatnya adalah 4. Ada banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan sembahyang ini, dan barang siapa yang mengerjakannya akan diampun Allah segala dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Jadi hakikatnya hadis berkenaan solat tasbih ni adalah hadis dhaif, ini lemah. Tapi kita tidak salah pun berpegang dengan hadis lemah. Bahkan para ulama meletakkan keutamaan hadis tersebut dengan meletakkan keutamaan solat tasbih. Jadi ada panjang. Okey, ni hadis dia, ada petikan hadis. Rasulullah SAW pernah berkata kepada bapa saudaranya yang bernama Al-Abbas ketika mengajarnya tentang sembahyang ini, yakni solat tasbih. Kata Nabi SAW pada Abbas, "Salliha fi kulli yaum, au fi kulli jum'ah, au fi kulli syahrin, au fi kulli sanah, au fil umri marratan." Ini kata Nabi SAW, solat tasbih ni buatlah setiap hari. Kalau tak mampu, buatlah setiap Jumaat. Tak mampu juga, buat setiap bulan. Tak mampu juga, setahun sekali macam kita lah kan, bulan puasa kan. Tak mampu juga, fil umri marratan, seumur hidup buat sekali. Jadi ulama berpendapat umur-umur kita yang dipanjangkan melebihi umur Rasulullah SAW. 63 tahun umur Sayyidina Abu Bakar, 63 tahun umur Sayyidina Umar, 63 tahun. Minta maaf bapak-bapak yang dah melebihi umur tu, kesempatan untuk kita buat solat-solat tasbih. Solat tasbih, solat-solat sunat yang kita tak pernah buat. Amalan-amalan yang kita tak pernah buat. Sebelum ni sedekah kita RM1. Tak pernah sedekah 100 ya Ustaz. Try, kita cuba. Itu hakikat kenapa Allah panjangkan umur kita, menambahkan amal ibadat yang kita tak pernah buat, ataupun kesempatan untuk kita bertaubat. Setengah ulama berkata sembahyang tasbih ini mujarrab untuk menghasilkan setiap hajat yang penting. Setengah ulama pula telah mensyaratkan jika dikerjakan pada waktu malam hendaklah dimulakan dengan 2 kali takbiratul ihram, 2 kali tasyahud dan 2 salam, 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Jika dikerjakan waktu siang, maka cukuplah 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud dan 4 rakaat sekaligus. Sama macam mana-mana solat sunat pun.
Kena ingat solat sunat duha yang kita bicarakan tadi, paling kurang 2, paling banyak 12. Kalau mampu tuan-tuan satu salam 12 rakaat buat. Tak ada tasyahud awal 12 rakaat kalau ingatlah. Tapi kalau tak ingat berhenti lah. Berhenti kan. 4. Tapi bila sembahyang malam, kaedahnya solatul laili rakaatain. Kata Nabi SAW, solat sunat waktu malam mesti dibuat 2 rakaat. Apa yang terjadi pada solat sunat tarawih kita, kan? Kalau nak hentak 20 rakaat satu salam pun, kalau siang boleh. Tapi tarawih itu syariatnya pada waktu malam, kan? Jadi patuhilah syariatnya 2. Sama juga tasbih. Kalau kita buat solat sunat tasbih 2 rakaat, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam pada waktu malam. Kalau siang boleh 4 rakaat satu salam. Nak ada tahiyat boleh, tak ada tahiyat pun boleh, seeloknya tak ada. Sebab tak ada rukun di situlah. Sembahyang tasbih ni ada 2 cara. Allahu Akbar. Ni agak ayat tuan-tuan tahu kot kan. Tasbih ni dalam setiap bacaan kita letakkan kaifiatnya. Saya ceritakan secara ringkas lah, ikut kitab ni 3 muka kan. Mula-mula membaca takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillah ila akhir. Sesudah itu membaca pula tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Pertama 15 kali. Kemudian anda membaca surah Al-Fatihah dan satu surah sesudahnya. Sesudah itu bacalah tasbih tadi sebanyak 10 kali pula. Baca Fatihah, baca kuliah contohnya kan. Habis tu tasbih lagi 10 kali, barulah rukuk. Rukuk kita baca bacaan rukuk 3 kali, kemudian kita baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, rabbana lakal hamdu wa lakal syukur hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sambung lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ini tasbih panjang. 4 rakaat boleh sampai setengah jam. Kau imam tu nak tartil pula, habis 1 jam jadi subhanallah walhamdulillah wala patahlah lutut orang belakang. Kan mintalah kan di sini kena mainlah kan waktu tu. Yang jadi jemaah kena tidur awal, bangun awal, readykan badan sihat, minum air dulu sebelum solat tasbih. Jangan komplain time sembahyang. Yang imam pun sama, tengok jemaah kalau ada 7 series macam BMW 60-an 70-an, janganlah baca terlalu panjang. Tapi kalau semua muda-muda belaka memang sihat, imam pun muda, nak hantar banyak panjang-panjang boleh, tak ada masalah. Itu yang kita dituntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung tadi i'tidal 10, kemudian sujud, dan lepas sujud baca 10 lagi tasbih, duduk antara 2 sujud baca 10 lagi tasbih. Lepas tu sujud kedua, baca lagi 10 tasbih, lalu berdiri menunaikan rakaat kedua. Okey, ni kaedah pertama. Kaedah kedua, lepas iftitah tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira ila akhir, terus baca Al-Fatihah, terus baca surah, barulah tasbih 15 kali. Mana nak dapat 10 kali lagi? Kan dia bila kira tu 75 kali 1 rakaat, 150 tasbih 2 rakaat, 300 tasbih 4 rakaat. Kita kena habiskan 300 tasbih tu. Mana dapat 10 kali lagi? Bagi kaedah kedua, okey, dia habis surah baru tasbih 10 kali, barulah rukuk, bacaan rukuk, lepas tu dia tasbih 10 kali, i'tidal, bacaan i'tidal, tasbih 10 kali, sujud tasbih 10 kali, duduk antara 2 sujud, bacaan, lepas tu tasbih, sujud kedua tasbih 10 kali, sebelum bangun rakaat kedua duduk tasbih 10 kali. Ini kaedah kedua. Duduk sekejap macam tahiyat, tasbih 10 kali, sambung lagi bangun. Kalau berjemaah 2 kali ya Allahu Akbar, duduk je. Duduk macam tahiyat. Tasbih 10 kali, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Habis 10 kali bangun Allahu Akbar, mula rakaat kedua. Ini samalah. Jadi ini kaedahnya ada 2 kaedah. Jadi inilah yang dituntut pada kita. Lagi-lagi yang tak pernah buat, yang pernah buat memperbanyakkan. Kata Nabi SAW, kalau tak dapat seumur hidup sekali, buat setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, buat
setiap hari, kan? Jadi di sinilah kita memperbanyakkan solat-solat sunat yang kita cuba buat. Ada juga solat sunat kita mengulang Quran pun boleh. Tuan-tuan yang nak hafal Al-Mulk contoh, kan? Al-Mulk ni 2 muka setengah, kan? Jadi dah hafal tu, memang dah confident hafal. Macam mana kita nak confident kita hafal? Kita bawa dalam solat. Solat sunat bermalam-malam, solat sunat seorang-seorang 2 rakaat. Rakaat pertama dibacakan 1 muka setengah, kan? Rakaat kedua 1 muka, habis. Kalau tak ingat juga, takut-takut juga, ketika rukuk boleh baca. Ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Solat sunat berdiri dalam lama pun habis 1 surah. Sujud tak boleh. Dalam sujud ni Allah kata kita tengah merendahkan martabat kita, kepala kita duduk dekat lantai demi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat Quran jangan datang waktu tu. Zikir boleh. Zikir tasbih semua boleh. Duduk i'tidal, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca lagi sampai 30 ayat pun boleh. Itu banyak anak-anak hafiz kita buat solat tu, cara dia nak ingat, kan? Kalau dia nak masuk tilawah ke, kalau dia nak ambil periksa syahadah ke, jadi itu cara dia solat sunat. Dalam solat sunat tu dia buat bacaan. Tak ada masalah. Yang penting jangan sampai itulah membatalkan solat dengan berubahnya badan, dengan pegang Quran sampai berlebih pergerakan dan sebagainya. Jadi pada yang seterusnya, bab seterusnya, ini dah waktu belum? Dia akan bunyi, kan? Kalau dah, mohon maklum. Beribadat antara maghrib dan isyak, ini adalah antara yang disebutkan Imam Habib Abdullah. Jadi di sini antara sunat yang amat dituntut ialah mengisikan masa antara maghrib dan isyak dengan bersembahyang. Itulah yang paling afdal sekali. Ataupun gunakanlah masa itu dengan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Ta'ala seperti bertasbih, bertahlil dan sebagainya. Bersabda Nabi SAW, "Man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin la yafsilu bainahunna bikalamin adalna lahu bi'ibadati 12 sanatan." Sesiapa yang bersembahyang 6 rakaat sesudah maghrib, tiada diselangi antaranya dengan sesuatu bicara, nescaya samalah pahalanya dengan ibadat 12 tahun. Ni kena sambung ni dah berbunyi, kan? Tak, tuan-tuan, kita sambung sikit je ni. Antara maghrib dan isyak ni memang kita akan, yang kita baca ni hadis ni tadi tentang solat, kan? Tapi sama juga apa yang tuan-tuan perempuan sedang buat, masjid dan surau kita sedang buat, ada kuliah maghrib, kan? Sebab ada yang disebutkan talabal ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada solat sunat. Jadi ni apa akan jadi contohlah, kan? Kita semayang dekat surau ni, tapi dengar-dengar ada ceramah dekat Masjid Husin, nak pergi lepas semayang. Lepas surau tu kita datang sini, bila sampai ke masjid mesti semayang sunat 2 rakaat, betul? Nabi kata tak boleh duduk selagi kau tak solat 2 rakaat. Tetapi bab ilmu lagi elok menuntut ilmu daripada solat. Itu kena faham. Bukan solat wajib, solat sunat. Tak payah solat tahiyatul masjid kalau dah mula kuliah. Pertama kan terganggu, kita tak khusyuk, kita marah ustaz yang tengah ceramah tu. Yang kedua, talabul ilmi, menuntut ilmu lebih afdal daripada solat sunat. Jadi itu saja tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada soalan tambahan. Pembetulan kalau saya salah pun boleh dibetulkan para guru asatizah yang dihormati. Alhamdulillah, orang Sumber 2 memang bijak, memang senang faham. Alhamdulillah, semoga Allah beri kita kefahaman yang meluas dalam ilmu agama dan kekuatan untuk mengamalkan segala apa yang telah kita belajar. Dan semoga Allah memberkati segala usaha kita dengan meredai kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam. Saya mohon maaf segala kekurangan dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله.